Pergi type sekarang ni. Aku nak pergi type. Pergi type. Anwar berlindung di kedutaan Turki. Pergi type. Pergi type. 2008 punya cerita ni. Pergi type lah. 29 Jun 2008. Pergi type. Anwar Ibrahim lagi sembunyi dekat kedutaan Turki. Menyorok dalam kedutaan Turki. Itu baru lagi penakut, bacol. Bodoh. Yusuf Rota bukan penakut. Dia lawan. Non kunyit lah. Bos korang. Walau non. Bodoh. Saiful Bukhari buat report polis. Lagi sembunyi dekat kedutaan Turki. Itu baru penakut. Bodoh. Sama dalam kes Yusuf Rota ni. Minta imuniti. Minta kekebalan. Kepala bapak dia. Itu baru betul takut. Minta imuniti. Minta kekebalan. Betul tak guys? Betul tak betul? Minta imuniti, minta kekebalan. Dah lah kena bayar 50,000 dekat Yusuf Rota. Guys. Tak ada siapa yang terlepas. So 15 hari bulan ni kita tengok lah guys. Cuma, tadi dengar daripada PC Tuan Rafiq. Sebab gini kes ni pendakwa raya tau. DPP lah, pendakwa raya yang filekan rayuan. So kita tak tahulah apa yang dia orang nak buat pada Yusuf Rota, saya tak tahulah. Adakah dia akan minta ekstradisi ke? But Yusuf Rota tak boleh balik sebab pasport dia UK pegang. Sebab bila minta suaka hak asasi kemanusiaan, pasport tu dipegang oleh UK, United Kingdom pegang. So kalau non kunyit, kalau kerajaan Madanon bongok ni nak, pergilah fight dengan kerajaan UK. Betul tak? Pergilah fight. Pergi fight dengan kerajaan UK. Sebab budak tu dah minta hak asasi kemanusiaan. So kita tengoklah apa nak jadi lah. 15 hari bulan ni, kita tengok 15 hari bulan ni kita nak tengok apa nak jadi. Tak ada yang terlepas. Tak ada yang terlepas guys. Saya nak bagi tahu ginilah. Tak ada siapa yang akan terlepas dalam penginayaan ni. Ke Yusuf Rota. Termasuk akulah. Termasuk saya pun. Korang satu masa nanti, korang akan diburu bagaikan anjing. Ya. Korang akan diburu bagaikan anjing. Korang semua akan diadili. Tak ada yang terlepas lah. Yes. Confirm. Confirm guys. Saya memang tak percaya dengan polis. Aku memang tak percaya dengan polis. Bukanlah semua polis. Anggota polis bawah ni semua okey. Ni atas ni. Sebab ramai sangat nak jadi anjing kepada non kunyit. Biarlah. Ramai sangat. Inai orang. Zalim orang. Sanggup jadi bangsat. Ya, itu sebab guys. Itu sebab kenapa Anwar Ibrahim letak Pudin Pokar Menteri KDN. Kau faham tak? Pudin Pokar kalah pilihan raya guys. Dia kalah. Teruk betul kalah. Betul tak orang Kedah? Orang Kedah betul tak? Dia kalah pilihan raya. Non kunyit lantik dia duduk dekat Menteri KDN. Jaga polis. Jaga immigration. Jaga. Banyak ni agensi ni. JPN. Orang yang kalah lah. Sebab apa? Fikirlah, fikir. Otak ada otak. Otak ke tak ada otak ni? Fikirlah. Kenapa dia lantik? Bukan orang menang. Orang kalah pilihan raya. Duduk Menteri Kanan KDN. Takkan tak boleh fikir bengap sangat tu. Bodoh lah tu. So nak percaya dengan polis macam mana kalau dah Menteri KDN pun Pudin Pokar? Baruah kepada non kunyit. So ni kezaliman. Jadi serap. Dalam kes Rota ni, kena sampaikanlah kebenaran tu. So kalau orang cakap kenapa dia lagi dapatkan suaka hak asasi kemanusiaan. Bukan suaka politik. Sebab, come on lah. Yang bodoh mana ni, saya cakap gini lah, sorry lah, minta maaf lah kan. Marah ni. Yang mana kata Yusuf Rota ni penakut, korang memang anak Arab. Itu je saya boleh beritahu. Memang korang ni anak Arab. Kau tanya mak bapak korang. Betul ke kau ni anak Arab? Itu je aku beritahu. Budak tu 9 bulan 10 hari lah gampang. Dalam penjara Sungai Buloh lah.